Aktiviti kemarin Ahad 26 hari bulan 4 sebenarnya ni bukanlah aktiviti yang main pun. Janji dia dengan sepupu husband nak main tengok mata fair. Lepas dia gaduh nak berjalan. Tapi dah alam-alam tu kita main tengok juga. Nak betul tak apa yang kau dapat hari ni. Package ke China memang banyak dan murah. Murah sebenarnya China ni apa. Pasal macam nak pergi tapi itulah apakah daya, jadi kita kumpul dululah duit yang mana ada tu, kita save dulu sekarang ni. Kita tanamkan niat lah, insyaAllah ada rezeki sampai nah. China memang murah, memang banyak booth yang dia buka untuk China punya. Jadi kita ronda sekejap sebab tak ada niat nak pergi booking apa-apa pun. Ni dia top pun murah. Yang ni dah tujuan utama dia sebenarnya ni. Cik laki nak makan ni punya. Dia nak pergi makan nasi kandar Ali IPD. Bagi Kak Zura, pernah makan dulu sekali dia bungkus. Ini second time nak makan. Makan kita kami dine dan dalam ni orang nak tunggu ayam goreng dia saja. Ni apa tak ni? Ayam goreng ni yang paling padu lah rasanya. Sedap lah. Dikeriuk tu sedap. Tapi kuah dia sebenarnya dia agak pedas lah. Siapa yang tak makan pedas tu kena kurangkan kuah sikit. Macam Mina ni dia tak kuah sebelah. Tapi ayam goreng ni memang sedap. Dekat Ali IPD. Hampa cari je Ali IPD. Nasi kandar Ali IPD. Memang sur hampa. Orang ramai yang patut. Nah, boleh try di sana ayam goreng dia.